Kadang-kadang kita ni ialah orang sekarang, orang banyak tengok cerita hantu lah, macam-macam jenis hantu. Kata para ulama, benda ni dia akan mari dalam bentuk bayangan kita. Lagi bayang benda belak-belak benda. Tu setan belaka. Jadi kuncinya jangan layan. Ni ada orang kita berat sangat duduk layan sangat benda-benda ni. Kan? Duduk teringat. Kalau teringat tu buat apa? Ingatlah pada Allah, zikrullah lah. Kalau tak mau bagi ingat. Belah kat orang putih yang lain pula. Apa hantu budak-budak hak puang hak kecek tu, Annabelle lah benda. La ilaha illallah. Budak pun jadi hantu tadi. Kaam belaka kan. Orang suruh fikir pasal Allah, dia fikir pasal hantu. Jadi tak payah layan, kata ulama. Sebab banyak lagi benda kita nak fikir. Contohnya ingat ke mati lagi bagus. Persediaan nak mati banyak lagi dak buat. Dah masa nak ingat hantu.